Microsoft hampir saman seorang remaja hanya kerana dia cipta laman web menggunakan namanya sendiri. Pada tahun 2004, seorang remaja bernama Mike Rowe telah membeli domain mikerowesoft.com untuk mempromosikan perniagaan reka bentuk laman web miliknya. Tapi tiba-tiba, Mike dikejutkan apabila menerima surat daripada Microsoft yang menuntut dia menyerahkan domain tersebut. Microsoft mendakwa Mike Rowesoft melanggar hak cipta mereka. Namun apabila Mike meminta sedikit pampasan, Microsoft hanya menawarkan $10 dan jumlah itu sangat menghina. Disebabkan itu, Mike tidak berpuas hati kerana dia perlu sekurang-kurangnya $10,000. Oleh itu, Microsoft menghantar surat mahkamah setebal 25 muka surat kepadanya. Tapi Mike tidak gentar. Sebaliknya, dia terus berkongsi kisahnya kepada media. Tidak lama kemudian, dia menerima $6,000 dalam bentuk derma dan juga tawaran bantuan guaman. Tapi yang paling penting, publicity buruk itu telah memberi kesan besar kepada Microsoft sehingga mereka akhirnya setuju untuk berdamai dengan Mike. Sebagai pertukaran untuk domain tersebut, Microsoft memberi sebuah laptop Alienware, sebuah Xbox, langganan selama 3 tahun, 3 lawatan berbayar ke ibu pejabat Microsoft bersama ibu bapanya, dan dia juga boleh ambil apa sahaja yang dia mahu di kedai Microsoft. Komen pandangan korang.